Tu dia tengok pakat-pakat main. Oh tu ada sana. Oh dalam tu pun ada lagi. Dia tengok dalam ni. Tengok main. Hai. Tu dia anak BPR 3 minggu tengah main. Raisa Cert, Ria ada semua ada sana tu. Kalau yang minat boleh DM lah. Ini mengada sikit. Dia tak mau makan dedak kasar lah. Dia nak makan yang halus ataupun jagung lah. Jadi kita tengok ni. Ni bau cuci-cuci ni. Rumput ni tak kais-kais lagi. Kita buat tempat apa? Kita punya tempat tanaman. Tempat tanaman. So elok lah. Ni kita dah gantung. Kerusi pun kita dah buat. Kerusi rehat. Nanti ingat nak letak pasu besar satu. Sini satu tugu Jepun tu. Duduk kat situ. Nanti lah pelan-pelan lah kita dekor sambil-sambil. Tapi dekor yang bermanfaat lah. Bukan kita main dekor pun tak mau. Itu rugi. Kita buat sesuatu yang bermanfaat. Maksudnya 2 in 1 lah. Tanaman-tanaman cantik pun kita tanam. Jenis-jenis herb ke kan. So kita tengok jagung. Ni black corn, sweet corn, white corn dah naik dah. Alhamdulillah. Mini je lah mini. Ni ubi-ubi keledek apa semua ni dah naik lah. Ubi Jepun, keledek merah. Kita buat konsep dalam guni ni kan. Ini kita semai apple dengan pokok kalsium. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Tengah duk setup ni. Tengah setup. Nampak tak? Kita dah siapkan tapak untuk tanaman. So tu kita buat walkway. Okay, yang ni kita nak siapkan yang ni. Yang macam brooder ni kita nak siapkan semua keliling satu cantik lah. So nanti kita akan buat walkway. And then kita akan buat satu macam pintu gerbang. Bukan pintu gerbang apa, 2 in 1 lah. Yang kita letak tu untuk tanaman jenis menjalar kan. Macam timun, kacang kan. Tapi kita nak ubur tu, nak ubur kobis lah banyak kan. Yang ni tanah herb untuk rumah ni. Untuk rumah. Setengah tu lah yang kopi-kopi tu kita boleh buat jualan ni. Sambil-sambil tu tengok. Tinggal nak taruh tanah lah, bagi dia perata balik. Dah. Tengah setup dan tengah susun ni nak bagi nice dalam waktu yang sama. Dah, jamu makan dah siap. Telur pun semua dah kutip. Hai. Hai. Island. So ni kursi santai. Habis buat kerja kat sini, boleh lah duduk kat sini cari idea kan. Alhamdulillah.